Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas sebuah kenderaan pacuan 4 terbabas sebelum terjatuh ke dalam lubang pembentungan sedalam 7 meter di jalan pantai menghala ke bandar Lahad Datu. Perjalanan pulang dua beradik daripada menjamu selera bertukar terjadi apabila seorang daripadanya maut selepas motosikal dinaiki mereka terjatuh ke dalam lubang pembentungan. Pada mulanya, negara dikejutkan dengan satu tragedi yang telah berlaku berhampiran Palm City di Jalan Pantai Lahad Datu pada sekitar jam 7 pagi Jumaat 23 Januari 2026 apabila sebuah truk pikap Toyota Hilux Vigo terlibat dalam kemalangan ngeri yang meragut nyawa. Dalam kejadian yang berlaku di laluan menuju ke pusat bandar itu, kenderaan tersebut dipercayai hilang kawalan lalu melanggar pembahagi jalan sebelum terjunam ke dalam sebuah lubang pembetung sedalam kira-kira 7 meter. Lubang tersebut difahamkan merupakan sebahagian daripada projek pembinaan sistem pembetungan yang masih dalam proses pembinaan dan belum ditutup rapat. Walaupun terdapat sekatan di sekeliling kawasan pembinaan tersebut, impak kemalangan itu menyebabkan kenderaan berkenaan terus jatuh ke dasar lubang yang dipenuhi air sekaligus menyukarkan keadaan mangsa di dalamnya. Kejadian ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa di mana seorang penumpang, Muhammad Almadi Hassan, yang duduk di bahagian penumpang hadapan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat terperangkap di dalam kenderaan tersebut. Sementara itu, pemandu kenderaan yang dikenali sebagai Williamil Ahajul berusia 34 tahun dilaporkan mengalami kecederaan parah iaitu patah tangan dan telah dikejarkan ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan segera. Pihak bomba dan penyelamat bertindak sangat pantas dengan tiba di lokasi hanya dalam tempoh 4 minit selepas menerima panggilan kecemasan untuk memulakan operasi menyelamat dan mengeluarkan mangsa dari lubang yang dalam itu. Tragedi ini telah mencetuskan kebimbangan orang ramai mengenai tahap keselamatan di tapak-tapak pembinaan awam yang melibatkan lubang terbuka di tepi jalan utama. Susulan daripada insiden memilukan ini, pemimpin politik tempatan telah menggesa pihak berkuasa dan kontraktor terlibat supaya segera menyemak semula prosedur keselamatan mereka. Kenyataan daripada pejabat daerah mengesahkan bahawa langkah-langkah keselamatan sedia ada tidak mencukupi. Lebih membimbangkan, anggota bomba yang hadir di lokasi menyatakan bahawa penghadang tambahan hanya dipasang selepas kemalangan bagi mengelakkan insiden sama berulang. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa pihak berkuasa gagal melaksanakan tanggungjawab mereka untuk melindungi keselamatan orang ramai. Kemudian, negara sekali lagi dikejutkan dengan berita yang seakan sama iaitu mangsa kemalangan sebelum terjunam ke dalam sebuah lubang pembetung dalam pembinaan yang terbuka di tepi jalan. Kejadian yang menyayat hati itu telah berlaku di Jalan Bunga Tanjung Tampin, Negeri Sembilan pada malam Isnin 2 Februari 2026 apabila seorang remaja lelaki yang baru berusia 14 tahun maut selepas terjatuh ke dalam lubang pembetung sedalam 10 meter. Tragedi itu berlaku kira-kira jam 10.10 malam ketika mangsa sedang membonceng motosikal Yamaha Y100 yang ditunggang oleh abangnya yang berusia 17 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Tampin, Superintendent Amiruddin Sariman, dua beradik tersebut dalam perjalanan dari Pekan Tampin menuju ke rumah rakan mereka di Kuala Ina selepas selesai makan malam. Siasatan awal pihak polis mendapati bahawa ketika sampai di lokasi kejadian yang mempunyai selekoh, abang mangsa dipercayai telah hilang kawalan terhadap motosikalnya lalu terbabas dan melanggar kawasan pembinaan pembetung air di bahu jalan sebelah kiri. Akibat daripada pelanggaran tersebut, mangsa telah tercampak terus ke dalam lubang pembetung sedalam 10 meter itu. Pasukan bomba telah dipanggil ke lokasi untuk membantu mengeluarkan mangsa dari lubang tersebut sebelum dia dikejarkan ke Hospital Tampin untuk rawatan kecemasan. Malangnya, remaja berkenaan disahkan meninggal dunia pada jam 11.30 malam ketika sedang dirawat, manakala abangnya pula hanya mengalami cedera ringan. Susulan kejadian ini, pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat atau menyaksikan kemalangan tersebut untuk tampil ke Balai Polis Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Tampin. Selain itu, saksi juga boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Kes Inspektor Seri Taran bagi membantu melengkapkan siasatan tentang punca sebenar kemalangan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan siasatan lanjut masih diteruskan.
Kejadian tragis melibatkan kawasan berbahaya tersebut tanpa penutup di tapak binaan menyerlahkan kegagalan serius kontraktor dalam mematuhi piawaian keselamatan yang mana dia mempunyai kewajipan mutlak di bawah undang-undang untuk memastikan kawasan seliaannya sentiasa selamat daripada risiko kepada orang awam. Kontraktor tidak boleh melepaskan diri daripada tanggungjawab walaupun kejadian berlaku di luar waktu kerja atau semasa projek dihentikan sementara kerana setiap inci tapak binaan adalah di bawah kawalannya. Dari aspek sivil, kecuaian seperti ketiadaan lampu pencahayaan yang terang, penghadang yang kukuh atau papan tanda amaran yang jelas membolehkan keluarga mangsa menuntut ganti rugi yang besar, merangkumi pampasan kematian dan kehilangan sokongan keuangan. Lebih berat lagi, dia boleh didakwa di bawah liability jenayah melalui Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 OSHA yang membawa hukuman penjara dan denda tinggi terhadap pengarah syarikat selain berdepan tindakan pentadbiran oleh CIDB seperti pembatalan lesen atau disenarai hitam daripada projek kerajaan. Sementara itu, pihak berkuasa tempatan PBT juga boleh diheret ke mahkamah jika terbukti mereka cuai dalam menjalankan fungsi pengawasan, gagal bertindak ke atas aduan awam yang telah diterima atau tidak menetapkan syarat keselamatan yang ketat sebelum meluluskan sesuatu projek. Oleh itu, keselamatan awam bukan sekadar prosedur teknikal tetapi satu tanggungjawab moral dan undang-undang yang menuntut ketegasan pihak berkuasa agar nyawa manusia tidak terus terkorban akibat sikap ambil mudah pihak yang tidak bertanggungjawab. Perkara ini tidak harus dilihat dari sudut menyalahkan semata-mata, sebaliknya menuntut keutamaan yang jelas. Keselamatan awam bukan satu pilihan, sebaliknya satu tanggungjawab. Diharapkan pihak yang bertanggungjawab mengambil tindakan yang sewajarnya selepas ini dan semoga kejadian tragis sebegini tidak berlaku lagi di masa akan datang. Sekian.